Okey, hari ni kita nak bincang bab 7 Sains tingkatan 2 Keelektrikan dan Kemagnetan. Okey, bagaimanakah angin dapat digunakan untuk menjana tenaga elektrik? Apakah tenaga yang diperlukan untuk kenderaan bergerak? Apakah yang menyebabkan kejadian kilat? Mengapakah kompas sentiasa menunjukkan arah utara selatan? Okey, ini boleh baca nanti. Okey, elektrik. Elektrik ni apa? Okey, dia cerita tentang tenaga dulu. Semua benda hidup memerlukan tenaga. Macam we need energy. Kenderaan bergerak, lampu menyala, semualah yang bila kita tenaga ni maksud dia apa? Keupayaan untuk melakukan kerja. Kalau kita tak ada tenaga, contohnya waktu bulan puasa kan kita tak makan. Jadi kebanyakan tenaga yang kita makan tu daripada karbohidrat. Okey. Bila kita puasa kita tak makan, so kita pun tak berapa nak larat. Okey. Ni contoh-contoh dia. So apa any pergerakan? Contohnya manusia menggunakan tenaga untuk berlari, tumbuhan memerlukan tenaga daripada matahari, kereta memerlukan tenaga daripada bahan api, cahaya diperlukan untuk menyalakan, cahaya dihasilkan oleh tenaga. Okey. So apa unit SI bagi tenaga Joule? Okey, pelbagai bentuk tenaga. So dia ada banyak-banyak jenis. Tenaga bunyi, tenaga kinetik ni maksudnya tenaga yang bergerak, tenaga elektrik, tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan elastik, tenaga cahaya, tenaga nuklear, tenaga haba, tenaga kimia. Kimia tu makanan. Sebabnya dalam kimia kan dia ada potasium, magnesium. Okey, ini sumber dia. Mana kita dapat daripada? Ini bentuk tenaga. Tengok beza dia. Yang ni bentuk dia, form dia. Yang ni sumber dia dapat daripada mana? So sumber dia matahari, geoterma, air, biojisim, bahan api fosil, radioaktif, ombak. Okey, charge elektrostatik ni maksudnya dia macam ni. Contoh, kalau ada kilat. Kilat tu, so dia awan. Sekejap cikgu lukis sikit. Awan kan? Ni elektrostatik. So kita ada awan, banyak-banyak awan. So awan ni bila dia bergeser, dia bersentuhan antara satu sama lain, dia akan mengeluarkan charge negatif. Negatif. Dia memang macam tu lah kalau benda tu bergeser, dia friction. Okey, kat bumi kita ada, kita tahu kat bumi kita ada magnesium, potasium semua tu, yang tu ialah charge positif. Dia banyak charge positif dekat tanah. Positif lah. So elektrostatik contohnya macam kilat. So kenapa kilat berlaku? Sebab bila nak hujan kan awan bergerak laju. So yang ni dia akan macam pergi ke bawah ni. Macam tu. That's why berlakunya kilat. Okay, ni charge elektrostatik. Okay, itulah. So dia kata charge elektrostatik mewujudkan kewujudan charge elektrostatik pada pelbagai bahan yang berbeza. So kalau macam ni kita rap rod ni, lepas tu nanti dia akan menarik kertas. Bolehlah buat eksperimen ni. Yang ni lah yang cikgu explain tadi. Okay. Daya tarikan dan tolakan antara charge elektrik dikenali sebagai daya elektrostatik. Ni yang kita gosok. Contohnya macam ni. So yang tinggal ni, yang cepat terkeluar ni charge negatif. Lepas tu dia akan dia akan berinteraksi dengan charge positif. Ni pun sama. Okey, contohnya macam yang ni dia bergantung. Kalau dia neutral, dia tak tarik. Dia tidak mencapah. Keranjang emas ni gold. Gold yang kat sini, nampak tak? This one. This is the keranjang emas. Okey. Lepas tu kalau dia positif, dia akan tarik ke atas. Kalau dia negatif, dia akan tolak. Dia akan mencapah. Okay. So dekat sini dia kejap. Keranjang emas mencapah kerana charge yang sama akan menolak antara satu sama lain. Charge positif, charge negatif. Negatif, positif.
Okay. So dekat sini teori dia, semakin jauh pencapaian keranjang emas, semakin banyak kuantiti charge elektrostatik yang terkumpul. Kalau dia bergerak lagi, ni neutral dia dekat sini. Sini is neutral. Kalau dia bergerak banyak, maksudnya lagi banyak charge elektrostatik. Ni yang cikgu explain tadi. Lepas tu macam mana kita nak elak, selalunya dekat contohnya KLCC, dia ada konduktor kilat. So bila kilat kena, dia akan pergi dekat situ, dia mengalihkan ke bawah. So tak kenalah bangunan. Kalau kena bangunan, apa jadi? Bangunan tu terbakar. Okey, yang ni macam mana kita baru 2 hari lepas saya bersihkan skrin TV ni sudah berhabuk lagi. Skrin TV cepat berhabuk kerana cas negatif pada habuk tertarik ke cas positif pada skrin TV. Cuba gunakan kain makro. Kain makro gentian yang merupakan bahan anti elektrostatik supaya skrin TV tidak cepat berhabuk. Okey, arus elektrik ni arus lah yang mengalihkan elektrik. Okey, macam ni kita nak tahu yang ni. Arus elektrik boleh ditarifkan sebagai kadar pengaliran caj elektrik melalui satu konduktor. Okey, kita guna ammeter. Lepas tu ampere, voltmeter. Voltmeter ni unit dia. Voltmeter ni ialah alat ni. Volt ialah unit dia. Okey, yang ni kita kena tahu sikit hubungan antara arus, voltan dan rintangan. Okey, rintangan ni maksudnya resisten. Contohnya macam kipas kan, dia ada speed 1, 2, 3. So, kalau satu dia slow, rintangan tu macam halangan. Rintangan dia banyak. Sebab tu, speed dia slow, dia halang. Okey. Unit dia ialah ohm. So, ni formula dia. V sama dengan IR. V tu voltan atau voltage, I tu current, R tu resistance. Okey, yang ni komponen dia dengan simbol dia. Seperti tengok dekat sini, dia ada switch. Sel kering ni maksudnya bateri, voltmeter yang tadi, galvanometer, ammeter untuk kira cek arus, mentor, perintah, fuse, perintah boleh berubah, lita bersiri dan lita selari. Okey, bersiri dengan selari ni kita kena ingat balik lah, kita belajar bersiri macam ni, selari macam mana kita ingat. So kalau kita lari waktu hari suka kan dia ada line. Okay, so bila banyak-banyak line ni dia selari. Macam tu kita nak ingat dia. Lepas tu yang ni kelebihan dan kekurangan dia. Setiap komponen dalam lita menerima kuantiti arus yang sama. Semua komponen dikawal oleh switch yang sama. Yang ni untuk bersiri. Bersiri yang dia ada satu je. Penambahan voltan akan membekalkan arus yang lebih besar. Okey, kerosakan pada satu menyebabkan maksudnya kalau satu mentor rosak, yang lain pun akan tak menyala. Okey, kalau lagi banyak rintangan arus berkurang. Okey, setiap alat elektrik tidak boleh dipadamkan secara berasingan. Okey. Kalau kat rumah kita dia guna selari. Okey, formula ni kena ingat sebab nanti nak kena kira dalam buku latihan. Okey, kalau arus dia sama untuk selari. Kalau voltan sama, cuma kalau rintangan dia kena bahagi 1/R. Okey. Kalau selari pula, ni boleh tengok lah dekat sini. Dia maksudnya kalau satu rosak, satu lagi tak efek pun. Formula dia pula Sekejap. Sebentar ya. Okey, yang ni untuk selari, formula untuk bersiri. So dia sama. Beza dia nanti tengok beza dia. Sekejap cikgu buka. Kalau cikgu nak buka beza dia. Yang ni untuk yang satu tu, yang satu je macam ni. Kalau yang another one, this one, dia untuk yang banyak-banyak tu macam ni, macam tu. Okay.
So yang ni kita kena tahu arus dia sama. Yang ni arus dia tambah. Yang ni voltan dia tambah. Yang ni voltan dia sama. Yang ni tambah. Yang ni bahagi. Dia kena dekat formula tu. Yang kena kira nanti. Okay. So contohnya yang berbeza dia kita kena tengoklah contoh kat sini. Kira-kira ni macam ni. So tadi kan kita ada formula. Sekejap, formula ni cikgu biar kat sini dulu. Nak explain. Kat sini, lepas tu kat sini. Sekejap, kat sini ni page 154, 154, 15. So bila dia suruh cari macam yang ni kan, yang ni litar bersiri. So R dia suruh cari apa? Rintangan R. R formula dia tambah. So R1, 2 tambah 2 jadi 4. Okey, arus kena guna formula VIR. Sebab kat sini dah bagi dah voltan dia sama dengan 6. So masuk dalam formula dapat arus dia 1.5. Dan yang ni dia nak tahu voltan dia. So voltan dia kita dah tahu I dia tadi. Voltan untuk V1, V2 ni 1.5 yang kita dapat tadi darab dengan 2. Darab dengan 2. Sebab voltan dia voltan ni sebenarnya tambah. So dia boleh je divide. So dapat ni 6 kan. Nampak tak voltan dia kan dia macam hasil tambah V1, V2. So nak cari ni 6 sama dengan 2V. V sama dengan 6/2. Dapat 3. Okay, macam tu. Okay, sekarang yang ni pula. Okay, yang ni dia macam ni lah. Kalau kita nak cari rintangan, kena guna formula. So formula dia, okay, yang ni dia tricky sikit. Sebab formula dia 1/2 tambah 1/2 dapat 2/2. 2/2 sama dengan 1. So 1 ni bila dia ialah 1 ni ialah 1 kat sini kan. Kat sini. So 1/R sama dengan 1. Kita nak cari R kan. R ni kena pergi naik atas. So 1 ni turun bawah. Jadi 1/1 sama dengan R. Sebab tu R sama dengan 1. Yang lain tu okey kot cikgu rasa. Yang lain tu macam B. Dia selari. Voltan dia sama. Nampak tak voltan dia sama? So tak payah kira. Okay. Tak payah kira dia sama je. Ni 6, 6, 6. Okay. Untuk arus kena guna formula VIR. VIR. V sama dengan IR. So I sama dengan V bahagi dengan R. 6 bahagi dengan 2. Sebab rintangan dia sekejap. Kita kira lah ni 3, 3. So tambah. Kira 1, 1. So bila tambah dapat 6. Part ni lah yang macam tricky sikit. Okay, magnet. Magnet ni dia ada ciri yang dia boleh menarik lah kutub dia. So kalau dia kutub yang berbeza dia akan menarik, kutub yang sama dia akan menolak. So magnet ni dia akan mewujudkan medan magnet. Kat bumi ada medan magnet. Dia macam ni lah. So dia akan dia akan keluar daripada utara pergi ke selatan. Ni medan magnet tu. Elektromagnet. Okay, magnet tadi dia akan menghasilkan elektrik. Yang ni adalah contoh-contoh dia. Dawai lurus. Tengok pergerakan dia. Dia macam ni, pusing macam ni. Anti-clockwise. Yang ni dia macam
Anti-clockwise, clockwise. Solenoid ni arus masuk, arus keluar. Dia pusing-pusing macam tu. Aplikasi dia yang ni lah. Kompas, credit card, kunci magnetik. Okay. Cikgu rasa bab ni mungkin agak macam challenging sikit untuk faham. Tapi tak apa. As long as nanti tengok dekat buku latihan tu dia akan guide macam mana untuk jawab soalan bab ni. Dia bagi hint, clue apa yang kita kena fokus. Okay.